Annyeonghaseyo 여러분. Hari ni hari kedua kami di Korea. Jadi sekarang ni kami menuju ke Gyeongbuk Palace nama dia. Kami nak pergi sewa hanbok dulu. Jadi kita tengoklah aktiviti hari ni. Lepas tu berkemungkinan lepas pergi ke Palace tu, Istana Raja tu, kami akan pergi ke Hyundai. Are you open-minded? Sekarang kita tengah tunggu train. Terlepas train tadi. Tapi sekejap je train dia. Tangan aku hilang. Tak tahu gimana. So kita kena beli baru. Yeah. Are you watching? The soul chapter begins now. Let's go. Slow mo, put the gear slow mo. I'm feeling good, yeah, you should know. Begalas di baru, sneakers baru, Soul City, I'm coming for you. Lampu neon mula menyala, warna-warni macam dalam mandala. Namsan Tower nampak dari jauh. Let's make a move, tak perlu nak bertangguh. Coffee shop kat lorong Samcheongdong. Bau latte buat hati rasa bom. Okay, annyeonghaseyo. Sekarang kami dah pakai hanbok. Bukan kami lah, saya seorang je. Kalau pakai hanbok, kita boleh masuk free. Okay, kalau tidak kena bayar. Cuaca dia ada matahari tapi masih sejuk. Kan? Sejuk
Okay, annyeonghaseyo Robot. Hari ni kita dekat Compute Palace. Kita dapat saksikan perarakan masuk tadi. Sempurna Culture Day mereka ataupun mereka tukar giliran tugas. Sebab hari ni Culture Day, jadi diorang bagi masuk free. Okay, jadi kalau tak pakai hanbok hari ni pun boleh masuk free juga. Okay, jom kita teroka. Jom kita teroka lagi apa yang menarik kat dalam. Sejuk Jom. 잠시 후 10시부터 국회문화 광장에서는 수문장 교대 의식이 될 예정입니다. Gentlemen, a children's viewing area for changing of the Royal Palace Guard ceremony is set up in front of Room. We welcome all children to use it. 各位游客，在新立文节广场特别设置了儿童专属观览区，欢迎各位小朋友多多利用该区域进行观览。ご来場の皆様にご案内申し上げます。雲仙の前の広場に子ども専用の観覧エリアがございます。Okay, baiklah kembali kepada Hai, selamat pagi semua. Okay, cuaca negatif 10 hari ni. Jadi dekat sini kita tengok, saya rasa mungkin hari ni ialah cuti umum Korea Selatan. Sebab ramai sangat pelajar-pelajar datang sini dengan keluarga mereka. Lebih banyak kita jumpa orang Korea berbanding pelancong asing. Dan saya kesejukan nampak walaupun berpakaian raja tapi masih kena pakai baju tebal sebab memang sejuk gila. Baru je lepas minum kopi dekat Sarang, Cafe Sarang. Jadi kita nak pergi ke tempat tadi, tempat di mana kami berhenti sekejap untuk tengok lagi, untuk meneroka lagi istana ni. Kemudian lepas ni baru kita orang akan pergi ke Hyundai. Are you open minded? 가자. Raja dah sesama. Oh, barai. Okay, hai semua. Kami dah habis teroka. Tak ada link lah. Tak apa, dengar je. Okay, kami dah habis teroka istana tu. Nampak tak kat belakang tu? Okay, jadi sekarang ni kami nak pulang semula baju raja ni sebab sejuk. Cancel then. Yang vegetable. Dalam dia macam japchae,
Sedap tak? Nampak? Macam japchae. Dia ada apa ni sup pun ni? Dia nama? Glass noodle. Glass noodle. Sedap lah. Makan panas-panas memang sedap. Okay, hai semua. Sekarang kami sedang dalam perjalanan nak pergi ke Hongdae. Nak pergi ke Hongdae. Hongdae nak mencari makanan halal sini kan. Di kaca. Kami dah sesak barat ni. Yeah. Are you watching? The soul chapter begins now. Let's go. Slow-mo, putih gerak slow-mo. Hari kita dah sampai dekat Hongdae. Sekarang ni kami nak makan dulu. Okey, sekarang kita nak makan dekat kedai EID, kedai halal. Dalam tengah mencari juga. Tapi Hongdae super best. Bye. Tulis kata kecil on the wooden wall. I'm here today, standing tall. Capture every moment for K-view. Every single frame looks so brand new. Jadian mereka vibe. This energy I can't describe. Take nafas dalam, feel the air. Magic is waiting just right there. Ooh, it's the soul chapter. Setiap saat filled with laughter. Langkah ke depan, don't look back. Kita tulis sejarah on this track. 1, 2, soul in view. Kilauan lampu bintang di langit, suasana dancing even forbid. This is my story, this is my soul. Soul chapter taking control. Kadang kita sesat, it's okay. That's how we find a better way. Hidden gems and secret places, friendly smiles and strangers' faces. Everything is shining for us. Kita orang makan halal BBQ dekat at semua ni 41,000. Saya baik tak order 2 tadi. Aku tak habis. Yang ada kimchi, sup kimchi. Kita orang order nasi, daging dengan ayam dan aiko. Guys, kami dah habis makan. Sangat sedap. Sumpah sedap. Tak apa. Setakat ni makan-makan yang kami pergi semuanya tidak mengecewakan. Jadi sekarang ni sepatutnya nak pergi ke Yonsei University, tapi macam dah malam. Jadi kita pergi jalan-jalan Hongdae dululah. Okay, hari kita nak akan cuba dekat sini. Yang ni yang dia lukis muka kita tu, depan-depan, nampak? 17,000 seorang. Nice. Tidak.
Kami sekarang ni baru je lepas keluar lepak dekat kafe. Cuaca sangat sejuk malam ni, negatif 10. Jadi terpaksa lepak sekejap untuk minum air panas. Okay, cuba kalau korang pergi Hondai, korang pernah pergi Hondai, dekat mana tempat shopping yang menarik korang pernah pergi? Tadi aku pergi ke M Playground. Memang menarik. Tapi aku KIV dulu nak beli sebab harga dia sangat keras. Kalau dah habis hari last nanti, kita akan pergi balik. Tengok sini sangat lah meriah. Playground. Kalau korang nak shopping, boleh pergi shopping kat M Playground ni. Sebab dia punya ni menarik. 인간약을 이용하실 고객께서는 인간약을 이용하시기 바랍니다. 감사합니다. Okay, sekarang pukul 11.30. Kami baru bangun sebab dari balik Hondai tadi ngantuk. Sekarang nak pergi ke Dongdaemun Plaza Park, nak sambut tahun baru kat situ. Tak tahu sempat ke tak. Kalau sempat lah. Lepas tu kami akan pergi ke Seoul Station untuk bermalam di situ. Dan pukul 5 pagi besok baru kami akan terus pergi ke Busan menaiki KTX Korean Train. Okey. Kita tengok macam mana sambutan tahun baru kita sempat ke tidak. Selamat tahun baru semua. Kami baru lepas habis dari Dongdaemun Plaza. Tak sempat sangat nak tengok bunga api tadi sebab terkejar-kejar. Keluar je daripada stesen tadi, semua orang berlari. Berlari macam kena kejar dengan zombie. Lepas tu dekat tangga tu dah stuck. Dia sebab apa boleh lambat? Sebabnya train tadi kita orang dah keluar awal, tapi train tu lambat sampai. Dan kita orang pun tak adalah keluar awal sangat. Tapi kalau train tu ikut masa dia, kita orang sempat je sampai. Tapi sebabkan dia lambat, jadi lambatlah semuanya. Jadi tengok sekejap je bunga api tu. Tak sempat tengok dia countdown macam mana. Lepas tu dah habis. Macam tu je. Lepas tu sekarang kami dekat Seoul Station.
mungkin akan merempat menjadi homeless kat sini sampai pukul 5 pagi. Sebab kalau balik pun tak ada train dah habis. Nanti tak tahu nak macam mana nak pergi ke Seoul Station. Jadi terpaksa lah berkorban. Nanti dalam train kita tidur puas-puas. Kami pergi ke Busan, pergi naik KTX, balik naik bas. Jadi kita rasalah dua-dua, train tu Busan pun rasa, balik naik bas pun rasa juga. Jadi kita tengok lah. Semoga dipermudah. Penat ni. Tahap kepenatan tu tinggi. Salah satu sebab kita orang lambat tadi sebab tertidur. Sepertinya plan nak keluar 10.30, tapi pukul 11 baru keluar. Sebab masing-masing tidur. Dan kopi. Yeah. Are you watching? The soul chapter begins now. Let's go. Slow mo, put the gear slow mo.